Ada ke tak cukup apa duit tak nak masuk? Beritahulah. Ni rumah apa? Kakak? Kakak dulu dia teruk dia tak boleh hubung dia tulang dia gitu. Boleh ke jalan? Awal boleh dia. Ni tukar atap ni. Tukar atap dia jauh tu tinggi. Sihat ke? Bila lagi sakit? Lama dah. Rumah boleh tengok? Boleh. Dia tirih mana? Ni kalau hujan ni habis. Sebab ni dah lama dah ni. Kayu okey lagi ke? Kayu okey, tak kayu okey. Ni tukar atap je. Atap saja. Atap saja kayu okey. Atap lepas tu simen situ aneh-aneh makan. Yang penting ni untuk ni dulu. Nak selesaikan atap yang tinggi. Ni pun basah-basah ni. Ni berapa lama dah? Tapi ni kayu ni baru lagi. Kayu ni saya belah sendiri kayu ni. Saya baru buat ni tapi atap ni. Syuk, boleh buat cepat tak? Saya bagi peruntukan sikit. Sebab ni kalau tengah hujan ni, musim hujan. Sim-sim saya tukar-tukar. Kita minta itu kadang tak boleh. Ni, berapa hari boleh selesai? 2-3 hari ni boleh tak? Saya bagi terus duit air. Yang mustahaknya, sebab sekarang musim hujan. Dia kalau hujan saja, dia banjir, leaking. Boleh kita selesai dalam masa apa? 2-3 hari. Ni, sumbangan sikit. Buat belanja-belanja makan. Terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah. Tapi ini saya bantu insya-Allah. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Baik orang yang banyak ilmu bermanfaat Ustazah ni. Doakan kami je. Ya? Insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Ada apa? Saya ada paru-paru rosak, lepas tu ada asma. Oh, sebab kesan ubat makan tu? Dia sakit fistula psoriasis. Duk berapa orang sini? Saya, sekarang ni? Apa anak awak? 2 orang. Tingkatan 3 dengan darjah 5. Darjah 5. Duk sekolah mana? Sekolah Dahulu dengan air panas. Dia minat belajar ke minat kemahiran? TVET? Kemahiran. Ya. Dia umur sekarang 15 je. 3. Masuk. Dia nak masuk KV tu. Dia ada minta. Dia minta. Lepas tu tak dapat? Bukan. Saya tak bagi. Kenapa? Tak cukup modal. Tak cukup modal. Kenapa tak beritahu je? Tak ada alasan tak cukup modal. Dia minta dia nak daftar itu. Saya tak bagi. Mohonlah balik. Pendaftaran berapa? KV? Minta dia daftar. Dari pendaftaran saya bantu. Kalau budak ni minat, jangan dia halang. Oh ni minat nak masuk vocational? Minat bidang apa? Kimpalan. Kimpalan. Oh bagus. Memang dah tengok dah apa prospek-prospek ada. Ya. Lepas tu nanti boleh pergi ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Kimpalan dalam air pula. Oh itu gaji kalau habis tu 5-6 ribu tu dalam tangan lah. Sebab tu bila kata kalau anak minat saja kemahiran, saya memang menggalakkan sangat lah. Ada ke tak cukup apa duit tak nak masuk? Beritahulah. Nanti bagi maklumat Pak Udin. Udin pastikan sampai boleh masuk dulu. Lepas tu kalau ada perlukan bantuan kita bantu. Sakit dia. Sikit sumbangan. Ya. Ya kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.